Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Inta Azira binti Azur, pelajar semester 8 dari OUM Cawangan Petaling Jaya. Pada hari ini, saya akan membentangkan video pendek bagi kursus HBEC 3703 iaitu keluarga dan hubungan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Topik yang akan saya bentangkan ialah amalan berkesan dalam melibatkan keluarga dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Penglibatan keluarga dan komuniti merupakan aspek yang sangat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak kerana perkembangan kanak-kanak tidak hanya berlaku di sekolah tetapi juga dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakat di sekeliling mereka. Melalui pembentangan ini, saya akan menerangkan konsep penglibatan keluarga dan komuniti, membincangkan dua contoh amalan yang berjaya serta mencadangkan beberapa strategi praktikal untuk memperkukuhkan hubungan antara keluarga, komuniti dan institusi pendidikan awal kanak-kanak. Seperti yang dilihat di paparan, penglibatan keluarga dan komuniti merujuk kepada kerjasama yang terjalin antara ibu bapa, guru dan masyarakat dalam menyokong perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. Keluarga merupakan persekitaran pertama yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Ibu bapa berperanan memberikan kasih sayang, bimbingan serta sokongan dalam pembelajaran kanak-kanak. Sekolah atau pusat pendidikan pula menyediakan pengalaman pembelajaran yang terancang dan membantu perkembangan sosial serta akademik kanak-kanak. Komuniti pula menyumbang melalui penyediaan sumber, sokongan dan peluang pembelajaran yang lebih luas. Apabila ketiga-tiga pihak ini bekerjasama dengan baik, perkembangan kanak-kanak dapat diperkukuhkan dari aspek fizikal, emosi, sosial dan kognitif. Seterusnya, teori ekologi Bronfenbrenner. Konsep penglibatan keluarga dan komuniti dapat dijelaskan melalui teori ini. Menurut teori ini, perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh pelbagai lapisan persekitaran yang saling berkait antara satu sama lain. Mikrosistem merujuk kepada persekitaran yang paling hampir dengan kanak-kanak seperti keluarga dan sekolah. Mesosistem pula merujuk kepada hubungan antara keluarga, sekolah dan komuniti yang memberi kesan secara langsung kepada perkembangan kanak-kanak. Ekosistem melibatkan faktor luar yang tidak melibatkan kanak-kanak secara langsung tetapi tetap mempengaruhi kehidupan mereka seperti tempat kerja ibu bapa dan perkhidmatan komuniti. Manakala makrosistem merangkumi budaya, nilai, kepercayaan dan dasar masyarakat. Oleh itu, teori ini menunjukkan bahawa kerjasama yang erat antara keluarga, sekolah dan komuniti mampu memberikan impak positif terhadap perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Contoh pertama, bengkel keibubapaan. Bengkel ini merupakan program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ibu bapa dalam mendidik serta menyokong perkembangan kanak-kanak. Aktiviti yang dijalankan boleh berbentuk ceramah, sesi perkongsian pengalaman, perbincangan kumpulan dan aktiviti interaktif antara ibu bapa dan guru. Melalui program ini, ibu bapa dapat memahami dengan lebih baik keperluan perkembangan kanak-kanak serta cara membantu pembelajaran mereka di rumah. Selain itu, bengkel keibubapaan juga dapat mengeratkan hubungan antara ibu bapa dan pihak sekolah. Kesannya, kanak-kanak akan menerima sokongan yang lebih konsisten di rumah dan di sekolah sekaligus meningkatkan perkembangan emosi, sosial dan akademik mereka. Contoh kedua ialah projek komuniti dan acara kebudayaan. Aktiviti seperti gotong royong bersama, sambutan kebudayaan, hari keluarga melibatkan penyertaan aktif ibu bapa, guru, komuniti serta kanak-kanak. Melalui projek komuniti seperti gotong royong, semua pihak bekerjasama untuk wujudkan persekitaran pembelajaran yang bersih, selamat dan ceria. Manakala acara kebudayaan memberi
peluang kepada kanak-kanak mengenali pelbagai budaya, adat dan tradisi yang terdapat dalam masyarakat. Program seperti ini bukan sahaja mengeratkan hubungan antara keluarga dan komuniti, malah membantu memupuk nilai kerjasama, perpaduan dan rasa hormat terhadap kepelbagaian budaya sejak usia awal. Okey, seterusnya, strategi. Bagi memperkukuhkan pelibatan keluarga dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak, terdapat beberapa strategi yang boleh dilaksanakan. Strategi pertama ialah komunikasi digital. Pihak sekolah boleh menggunakan aplikasi komunikasi, media sosial atau platform dalam talian untuk berkongsi maklumat mengenai perkembangan kanak-kanak, aktiviti sekolah dan pengumuman penting kepada ibu bapa. Contohnya WhatsApp, Telegram, kelas dojo. Okay. Strategi kedua ialah melaksanakan program yang fleksibel. Pusat pendidikan boleh menyediakan aktiviti pada waktu yang sesuai supaya lebih ramai ibu bapa berpeluang untuk terlibat. Strategi ketiga ialah meningkatkan kerjasama dengan komuniti. Pihak sekolah boleh bekerjasama dengan agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan atau komuniti setempat untuk menyediakan program dan sumber pembelajaran yang lebih pelbagai. Strategi keempat ialah inklusif budaya, iaitu mengamalkan pendekatan yang inklusiflah terhadap budaya. Sekolah perlu menghargai kepelbagaian budaya dan latar belakang keluarga supaya setiap individu berasa dihormati dan dihargai. Kesemua strategi ini boleh dilaksanakan oleh pusat pendidikan awal kanak-kanak seperti Taska, Tadika dan prasekolah bagi mengukuhkan kerjasama antara keluarga, sekolah dan komuniti. Okay. Sebagai kesimpulan, pelibatan keluarga dan komuniti memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kerjasama erat antara keluarga, sekolah dan komuniti mampu membantu perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dari aspek fizikal, emosi, sosial dan kognitif. Dua contoh amalan yang telah dibincangkan iaitu bengkel keibubapaan serta projek komuniti dan acara kebudayaan menunjukkan bahawa penglibatan aktif semua pihak memberi kesan positif kepada perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. Oleh itu, Taska, Tadika dan prasekolah perlu memainkan peranan yang aktif dalam membina hubungan yang kukuh dengan keluarga dan komuniti demi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang berkualiti serta membentuk masa depan kanak-kanak yang cemerlang. Sekian, terima kasih.